Soalan 10 diberi titik P16 berada di atas satu lengkung fx sama dengan x kuasa 2 tambah 5x. Soalan A, fungsi kecerunan lengkung itu dengan cari fungsi kecerunan lengkung dengan menggunakan prinsip pertama. Sebenarnya prinsip pertama ni kaedah untuk mencari dy dx ataupun f prime x. Sebenarnya kita dah boleh agak dah ada punya f prime x. F prime x kita akan dapat kuasa darab depan kuasa tolak 1, kuasa darab depan 2, x tolak 1, jadi 2 tolak 1 jadi x kuasa 1, jadi 2x tambah 5x akan jadi 5. Kita dah dapat dah jawapannya. Cuma kita kena guna prinsip pertama. Jadi yang ini sebenarnya hanyalah simbol untuk prinsip pertama. Jadi kamu jangan terpengaruh sangat jangan pening dengan benda tu. Jadi kita buat saja prinsip pertama. Jadi prinsip pertama kat sini dia guna fx. Saya nak tukar. Let fx sama dengan y. Jadi kita punya fungsi kita jadi y sama dengan x kuasa 2 tambah 5x. Dia lebih mudah lah. Jadi sekarang ni step yang pertama adalah y akan tambah dengan delta y. Dan x akan tambah dengan delta x. Tapi ada kuasa 2 kat sini. X tambah delta x kuasa 2. Tambah 5, x akan tukar juga dengan x campur delta x. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua adalah kembangkan y campur delta y sama dengan x kuasa 2 campur 2x delta x campur bracket delta x dikuasakan 2 tambah yang ini kita kembangkan 5x campur 5 delta x. Okey, sekarang ini persamaan 1 yang asal, ini persamaan 2 yang asal. Kita kena buat apa? Persamaan 2 tolak persamaan 1. Yang ini mudah sahaja. Siapa yang sama kamu potong. Janganlah tunjuk potong tu. Siapa yang sama? Okey, y dengan y hapus. X kuasa dengan x kuasa 2 hapus. 5x dengan 5x hapus. Jadi tulis apa yang tinggal pada persamaan nombor 2. Tinggallah kat situ delta y sama dengan 2x delta x tambah bracket delta x kuasa 2 tambah 5 delta x. Okey, selepas itu bahagi dengan delta x, semua sebutan. Bahagi delta x, bahagi delta x, bahagi delta x, bahagi delta x. Kamu kena tengok balik setiap jalan kerjanya. Mula-mula tadi apa? Y akan jadi y campur delta y, x akan bertukar jadi x campur delta x. Lepas tu kembangkan. Lepas tu potong persamaan 2 dengan persamaan 1 yang sama, tulis yang baki. Lepas tu bahagi dengan delta x setiap sebutan. Lepas tu ringkaskan. Delta y bahagi delta x sama dengan, yang ini akan hapuslah. Hapus, tinggallah 2x campur. Delta x kuasa 2 per delta x akan hapus 1 kat atas, hapus kat bawah. Tinggallah delta x campur 5 delta x bagi delta x akan habis 5, tinggal 5. Jadi dekat sini, barulah jadi dy dx sama dengan had delta x menuju kepada sifar. Fungsi yang ini 2x campur delta x tambah 5. Apa perlu kita buat? Siapa yang ada delta x ganti dengan sifar. Jadi hanya ada satu sahaja yang ganti dengan sifar. Kalau ada lagi yang lain delta x ganti dengan sifar. Jadi dapatlah situ dy dx adalah 2x tambah 5. Jadi dy dx adalah f prime x. So oleh sebab itu f prime x adalah 2x tambah 5. Okey. Jadi itulah jalan kerjanya. Markahnya macam mana? Markahnya pertama, ni K1. Markah kedua,
Sini K1, markah akhir N1. Mungkin dia ada sedikit lain lah daripada rumus yang ditunjuk ni, tapi saya fikir dia tak adalah terlalu rigid sangat lah. Ya, harap-harap dia dapat terimalah kaedah ni. Jangan terlalu rigid sangat lah soalan prinsip pertama ni. Okey, soalan kedua, kita dah dapat tadi f prime x adalah 2x tambah 5. Ni kan. Okey, persamaan tangent. Lepas tu persamaan normal pada titik P. Okey, dia mudah sahaja. Ini f prime x ni ataupun dy dx ni adalah kecerunan tangent. Jadi untuk soalan B, apa perlu kita buat? F prime x adalah kecerunan tangent sama dengan 2x tambah 5. Dan disebabkan ada titik yang diberi adalah 1,6. Ini adalah x, ini adalah y. So, gantikan x dengan 1. Jadi 2, 1 tambah 5. Y tak payah gantilah sebab tak ada y kat situ. Jadi kita dapat situ 7. Kecerunan tangent adalah 7. Jadi kita buatlah situ. Kita boleh guna kaedah AddMath ni. Kalau kaedah AddMath untuk buat persamaan garis lurus, ini sebenarnya dua-dua ni adalah y mx tambah c. Jadi dalam AddMath kita ada kaedah y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Jadi y tolak, ini adalah x1 y1. Jadi y tolak y1, y tolak 6 sama dengan m kecerunan tangent kat situ. X tu kekal, tolak x1 tolak 1. Jadi kat sini kita kembangkan situ. 7 darab x, 7x. 7 darab negatif 1 tolak 7. Tolak 6 jadi tambah 6. Jadi y. Jadi y sama dengan 7x tolak 1. Jadi markah kat mana? Kecerunan tangent ni cari dapat K1. Menggantikan dalam rumus membuat persamaan garis lurus ni sebagai K1 dan jawapan akhir N1. Kemudian C, persamaan normal. Bila kita dapat persamaan tangent, jadi kita ada properti, kita belajar dalam garis renjang, M1, M2 sama dengan negatif 1. Dan sebenarnya normal ini adalah serenjang. Jadi M tangent, M normal sama dengan negatif 1. Jadi M tangent adalah 7 darab M normal sama dengan negatif 1. Jadi M normal sama dengan negatif 1/7. Jadi gunakan kaedah tadi. Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. Saya rasa saya dah mula suka guna kaedah yang ini untuk buat persamaan garis lurus Y M X campur C. Sebab dia lebih senang. Titiknya sama juga. Titik 1,6. Ini X1, Y1. Jadi Y tolak Y1 iaitu 1. Sorry, 6. Sama dengan M. M tadi kita terus tukar. Negatif 1/7. X. Memang X tolak X1, 1. Jadi, ni 6 Jadi 6 pula. Y sama dengan, kita kembangkan, negatif 1/7 X. Tolak dengan tolak jadi tambah 1/7. Tambah 6. Okey. Situ. So, Y sama dengan negatif 1/7 X. Yang ni tak payah pening-pening. Kita ambil je kalkulator. Tambah 43/7. Okey, markahnya. Sini K1. K1. Oh, sorry. Sini tak ada K1. Terus K1 kat sini N1. Patutnya dia 3 markah. Tapi dia bagi 1 markah. 2 markah saja. Okey.
Ini soalan pilih atur dan gabungan ataupun soalan pilih atur lah. Adela ingin mendaftar perbankan internet untuk kali pertama. Untuk menetapkan kata laluan password, dia perlu ada 5 aksara daripada 10 aksara di bawah. Jadi ada huruf 5, nombor ada 3, simbol ada 2. Setiap aksara hanya boleh digunakan sekali sahaja untuk kata laluan tersebut. Cari bilangan cara 5 aksara. Maksudnya kita nak nombor soalan ni macam mana sebenarnya? Okey. Dia ni apa ni, kena baca sampai sini kita nak buat password dengan 5 aksara, tapi dengan syarat aksara tersebut mesti ada 2 huruf, 2 nombor, 1 simbol. Okey. Yang ini kena faham betul-betul lah. Dia agak complicated jugalah. Okey, kita guna kaedah kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita akan yang paling mudah. Okey. Okey. Huruf kita nak guna 2 daripada 5. Okey, huruf nak guna 2 daripada 5. Jadi okey, salah satu kaedah yang kita boleh guna adalah disebabkan dia hanya ada dia tidak ada syarat kotak mana-mana kena di start. Jadi saya boleh mula daripada kotak mana-mana pun, dan kita boleh mula daripada mana-mana aksara. Contohnya saya mula dengan huruf. Huruf kena ada 2. Jadi semua huruf ada 5, tapi boleh isi 2 huruf sahaja. Tapi boleh guna 2 huruf saja. Jadi 5, 4. Ini untuk huruf. Yang ni nanti akan jadi darab lah. Jadi lepas tu nombor, saya guna warna lain. Nombor ada 3, tapi boleh guna 2. Jadi 3, 2. Dan kemudian simbol ada 2, tapi guna 1 sahaja. Jadi sebab tu ada satu kotak sahaja. Jadi simbol 2. Okey. Kenapa kita start daripada kotak depan? Sebenarnya dia tak kisah nak start mana-mana. Jadi kita akan dapat sini, bila kita darab semua akan dapat 2, 4, 0. Ini dapat K1, ini N1. Ataupun alternatif lain, kita boleh gunakan saja guna P, sebab P adalah pilih atur. Okey, huruf ada 5, pilih ataupun susun. Jangan cakap pilih, cakap susun. Susun 2 sahaja. Ada 5 huruf, susun 2 sahaja. Tak settle lagi, kena darab. Nombor ada 3, susun 2 sahaja. Tak settle lagi, simbol darab. Simbol ada 2, susun 1. Jadi tetap akan dapat 2, 4, 0. Jadi kat sini K1, N1. Jadi ikutlah mana-mana yang nak guna untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Kata laluan tersebut mesti bermula dan berakhir dengan nombor ganjil. Dahlah bermula, lepas tu berakhir pula dengan nombor ganjil. Jadi dekat sini untuk nombor 2 1, 2, 3, 4, 5. Nombor ganjil yang ada adalah 2 sahaja. Okey, kita buat 5 kotak. Sekarang nombor ganjil adalah 1 atau 7. Jadi contohnya 2 kotak ini depan dengan belakang mesti nombor ganjil. Nombor ganjil ada berapa? Ada 2. Jadi 2, 1. Itu susunan nombor ganjil. Kemudian
Kotak-kotak yang lain ni boleh diisi dengan apa sahaja. Tak kisah nombor, huruf semua pun boleh. Ada nombor 2 pun boleh. Jadi kita tengok balance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita gabung je semua 8. Jadi 8, 7, 6. Jadi darabkan mereka. Dapatlah kat situ 6, 7, 2 cara. Okey, soalan seterusnya. Sebuah galeri seni lukis ada nak buat pameran. Terdapat 9 sahaja ruang kosong dan ada 2 orang pelukis. Jadi untuk A ada 10 lukisan. Untuk pelukis B ada 5 lukisan. Cari bilangan cara lukisan yang berlainan boleh dipilih. Dia hanya kata lukisan dipilih. Dia tak kata susun. Jadi bila dia kata pilih, kita akan guna C lah. Tiada syarat dikenakan. Jadi maksudnya kita boleh gabung je 10 dengan 5 ni akan jadi 15 lukisan. Jadi untuk soalan yang pertama sebenarnya ada 15 lukisan. Kita pilih 9. Dapatlah 5,0,0,5. Jadi yang ini jawapan sahaja kita nak N1. Dan soalan nombor 2, galeri seni itu memilih 6 lukisan daripada A dan 3 lukisan daripada B. Jadi yang ini dia ada syarat. Jadi kita settlekan dahulu lukisan daripada A. A ada 10 lukisan. Kita pilih hanya 6 dan tak settle lagi. Kita mesti kena darab. Untuk pelukis B, dia ada 5 lukisan. Kita choose only 3. So kita akan dapat 2100. So yang ini K1 N1. Yang ini sebenarnya senang soalan ni. Okey, soalan nombor 12. Di jari R, sudut theta diberi sudut POR. POR adalah theta dalam radian, theta radian. Diberi luas sektor meja. Ni luas sektor meja yang ini adalah 5 kali luas sektor minor. Cari nilai theta. Okey. Jadi dekat sini sebenarnya ada pelajar, soalan ni sebenarnya dia tak berapa bagus lah sebab dia boleh diselesaikan dengan kaedah yang lebih mudah, iaitu 5 kali luas sektor meja ni adalah 5 kali luas sektor minor. Jadi maksudnya sektor meja ni 5 bahagian, sektor minor ni 1 bahagian. Jadi total semua ada 6 bahagian. Jadi kalau satu pusingan lengkap adalah 360 darjah, jadi kita bahagilah dengan 5/1, 6 bahagian. Jadi kita akan dapat dekat situ 60 darjah. Jadi 60 darjah kita darabkan dengan pi bahagi dengan 180 darjah untuk tukar jadi radian, akan jadilah pi per 3 radian. Kalau siapa buat macam ni saya akan terima, iaitu ini K1 jadi yang ini N1 lah, sebab dia nak minta theta tu dalam radian lah sepatutnya. Tetapi sepatutnya jalan kerja dia macam ni lah. Diberi luas sektor meja 5 kali luas sektor minor. Okey, jadi satu pusingan lengkap dalam darjah 360 darjah. Tapi kalau radian adalah 2 pi radian, ya. 2 pi radian adalah 360 darjah. Jadi kalau sini dah theta, maka yang sudut besar ni adalah 360 darjah tolak theta, ataupun dalam radian 2 pi tolak theta.
Jadi dia kata luas sektor meja POR L, luas sektor meja adalah 5 kali luas sektor minor. Jadi luas sektor meja adalah, kita gunakan rumus luas setengah J kuasa 2 theta. Jadi setengah J kuasa 2, luas sektor meja punya sudut adalah 2 pi tolak theta. Sama dengan 5 kali luas sektor minor. Luas sektor minor darabkan dengan setengah J kuasa 2 theta lah. Sebab theta ni memang theta. Jadi kita nak cari apakah nilai theta kat sini. Jadi kalau kita lihat kat sini, sebenarnya ada benda boleh dipotong kat sini. Setengah dengan setengah ni boleh dipotong. J kuasa 2 dengan J kuasa 2 boleh dipotong. Tinggallah dekat sini 2 pi tolak theta sama dengan 5 theta. Tolak theta pindah sebelah jadi 5 theta tambah theta 2 pi. Jadi 6 theta 2 pi. Jadi theta sama dengan 2 pi per 6 sama dengan pi per 3 radian. Sebenarnya inilah jalan kerjanya. Jadi markahnya adalah, sebenarnya sini K1, sini N1. Diberi luas sektor minor POR adalah 15 cm. Okey, ini sektor minor. Jadi saya lukis balik. Sini R, sini R. Okey, ini adalah S. S adalah J theta. Perimeter adalah 15. Jadi maksudnya S sama dengan J theta, iaitu J theta, kita guna R theta lah ya, sebab J tu R theta. R theta tambah R adalah 15 cm. Jadi theta tadi kita dah dapat pada soalan pertama adalah pi per 3. Jadi R pi per 3 campur 2R 15. Jadi dekat sini sini ada R, sini ada R, faktorkan R. So pi per 3 tambah 2 sama dengan 15. So R adalah 15 bahagi, ya, bracket ni bahagilah, pi per 3 tambah 2. Jadi pi ni kena guna 3.142. Jadi 15 bahagi 3.142 bahagi 3 tambah 2. Jadi kita akan dapat jawapannya theta, bukan theta, R. Jadi kita dapat R nya adalah 4.922 cm lah. Okey.